Encik Amin tengah sakit pun makan bakso dan pecel dari warung Bonda. Kata Encik Amin, rasa pecel memang terbaik dan sedap. Orang sakit ni sakit pun bakso daripada warung, pecel daripada warung. Pecel ni daripada warung kan? Ni daripada warung, ni daripada warung. Ni warung punya pecel memang terbaik lah. Serius tak tipu. Tak ada lawan. Setiap kali Cik Amin pergi makan, Cik Amin cakap macam tu. Kan macam bila semalam ke dulu bila tu kan, apa Amin ajak pergi makan dekat luar kan, dengan apa, jari Baizam apa semua kan. Kenapa? Terus kan Dah makan kat Simpang 4 satu lah kan. Saya terus saja Amin cakap tak payah makan kat warung je lah. Sebab salah satu sebabnya saya tinggalkan ni. sentiasa Serius sedap. Cik Amin kalau pergi warung, memang tak tipu. Setiap kali pergi warung akan ni. Kalau Bonda memang suka bakso. Bonda jarang tau. Tapi tadi bila sebut je bakso, Bonda terus macam nak. Terus ingat kat suami.